Wow bang, lawa lah kita bang. Biasa lah Honda. Poyo lah bang ni. Biasa lah budak Honda kan. Budak Honda kena poyo ke? Dia memang budak Honda poyo. Cuma hari ni saya tak pakai collar je. Saya pakai baju biasa. Kalau collar saya dah angkat dah. Okay, jadi kita tak nak cerita banyak. Kat luar sana mungkin ada yang tak tahu kereta Honda Civic ni dia ada banyak generation. Salah satu generation yang underrated adalah Honda FN2R. Ini FN2R nama dia? Ini FN2R guys. Memang lawa. Dia untuk orang yang handsome macam kita je pakai. Kereta ni sebenarnya kalau korang nak tahu dia adalah di mana zaman FD2R keluar, dia seiring dengan FD2R. Cuma FD2R adalah market Japan, tapi untuk FN2R ni market Eropah. Wow. Amazing tak? Amazing. So ramai cakap kereta ni handling tak sedap lah apalah. Come on lah. Orang putih kalau dia buat kereta takkanlah handling tak sedap. Betul bang? Banyak orang cakap tak sedap lah apalah. Itu untuk zaman dia, bagi aku dah sedap dah. Yeah. Tapi kalau kau nak compare untuk zaman sekarang, macam yang kita tahu FK8, FL5, semua dah teknologi bagus. Yang bawa FL5 semua tu dibantu oleh teknologi. Kalau lah anda kata engkau ni bukan fighter macam aku, yang bawa kereta raw macam ni, engkau nak pakai kereta-kereta yang dibantu oleh teknologi, aku ada cara. Kau pada 10 hari bulan Januari 2026, kau turun Sepang. Ada apa bang? Ada event Honda Nation. Wow. Kat sana, diorang akan hadiahkan sebiji Honda FL5. Siapa yang hadiahkan? Of course, ECW Motorsport yang hadiahkan. Wow, bestnya. Best. So, diorang ni adalah pengedar kereta-kereta recon terbesar. So, kalau dia nak bagi hadiah, takkan dia nak bagi Honda N-Box. Dia mesti bagi Honda paling premium lah. Mana kaya lah ECW ni. Masuk lah. Masuk lah. Dia punya masuk teruk. Cuba kau bayangkan, kalau kau beli merchandise 149, kau dapat baju, kau dapat layout, dalam tu siap ada tiket lagi. Tiket bukan satu, 2 laki draw tiket. Dia orang punya meniaga tu aku tak tahulah. Kalau korang pergi sana, ada banyak program dia. Dia ada track day, car show, time attack, ada makan-makan. So kalau korang siapa-siapa yang teringin nak dapat pakai Honda FL5 Type R, korang lock tarikh tu 10 hari bulan Januari 2026, Honda Nation. Mantap bang, mantap. Tahu abang kata? Dah cukup.